Diet no sugar. Hari ke-7. Ya, kita dah sampai seminggu dah. Aku punya experience untuk diet no sugar ni, okay, so far hari ke-7 ni okay. Dia tak ada macam craving sangat. Aku dah boleh adjust aku punya craving manis tu semua. Dan untuk aku punya energy level, still lagi susah nak adapt. Sebab aku kalau nak workout tu, aku kena makan buah sikit, aku kena makan apple sikit, baru rasa macam ada tenaga. So maybe body aku tengah buat readjustment tu untuk bakar lemak tu lagi. So, hari ni aku nak tunjuk korang yang aku nak buat preparation untuk 3 hari. Okay, let's go. Bakar. Dan satu lagi untuk prep. Seasoning. Ni pun dah siap dah. Okay, inilah hasilnya. Kalau korang tengok ada ayam, ada sayur, ada telur. Okay, bye.